Kita jumpa lagi dalam Telaah dan hari ini saya ingin kongsikan satu buku yang secara peribadinya saya sendiri menganggap antara bacaan yang penting untuk kita hayati. Bukan hanya kerana ianya ditulis oleh orang yang punya pengalaman korporat dan bila membaca politik dia, ini satu kombinasi yang menarik ni. Orang dari dunia korporat melihat pembinaan negara bangsa, cara mata pandangnya itu mempunyai apa yang mungkin saya sebutkan sebagai lebih cerakin, dan kerana buku ini membicarakan tentang nation building dalam kerangka melihat apakah 7 missed opportunities, peluang-peluang yang terlepas daripada dimanfaatkan. Saya bersama penulisnya sendiri, kerana Datuk kadang-kadang kami bawa orang mengulas, tapi kami bawa tuan punya badan, Datuk Muhammad Hussein, penulis How Malaysia Missed 7 Chances at Nation Building, Can We Learn From Them. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Panggil saya MH sajalah. Apa nama pena? MH. Ada buku lain satu lagi, itu anekdot yang menarik juga untuk tapi saya masih perlu address Datuk dengan wibawa Datuk. Jawatan terakhir adalah CFO dan Deputy CEO Maybank. Selain daripada itu saya sebut tadi Datuk, masa Datuk di CGC agaknya saya memohon loan dengan CGC masa itu. Bayar balik tak? Dah selesai Datuk, dah selesai. Terima kasih. Ini buku yang kita bicarakan, dan pada hemat saya secara peribadi, apabila saya melihat Datuk menyusunnya sebegitu rupa, penting kerana khususnya bila berdepan dengan generasi muda, mereka mungkin dah terlepas daripada beberapa episod. Jadi penghayatan mereka terhadap episod tu agak jauh. Mungkin kita mula dengan memperkenalkan buku ini. Soalan saya pertama untuk membuka langkah pencak kita bincang ni Datuk, mengapa apa yang sebenarnya mendorong Datuk untuk mencerap dan menyenaraikan 7 missed chances ini? Kalau kira event yang mencetus saya menulis buku ini adalah tahun 20 saya ingat 14 atau 16. Saya tengok movie, saya pergi ke Jakarta main golf. Okey. Biasa bila kita main golf tu 3 hari, 2 hari main golf, pada rehat 1 hari. Dan saya main golf, rehat 1 hari, pada 2 hari game lagi. Jadi masa tu saya pergi wayang, tengok movie Soekarno. Okey. Dalam movie itu ada satu adegan di mana lepas Jepun surrender, Emperor Hirohito surrender 15 Ogos 1945, just 2 hari kemudian Soekarno dengan Hatta took the chance dan declare merdeka. Mereka tak ada tentera, tak ada apa, tapi ambil peluang, berani declare merdeka sebagai menghalang Belanda datang balik. Belanda. So itu, jadi bila saya tengok tu saya tanyalah, kenapa kita tak buat begitu itu, kenapa kita panggil balik British, panggil balik British, as if mengatakan marilah balik, ambil balik negara kamu ni. Itu sepatutnya naluri kita, bila kerana kita 400 tahun di bawah pimpinan kolonial, starting dengan Portugis 1511 kan, 400 tahun Portugis, lepas tu Belanda, lepas tu British. Jadi sepatutnya bila Jepun dah surrender, dan tentera Jepun di Malaysia pun dah kata kita akan undur, tentera British tak ada. Sepatutnya kita, negara ni kita punya, kita ambil balik lah. Ini negara kita, reclaim. Sebaliknya kita tak reclaim kita. Jadi saya selalu tanya, kenapa? Jadi itu yang actually mencetus nak tanya soalan kenapa. Tapi sebenarnya yang mendorong itu lebih pada itu. Persoalan yang mendorong itu lama dalam orang kata mutar dalam kepala. Tapi tak buat apa-apalah. Soalannya begini, mungkinlah saya masa tu sekarang buku ni kalau tengok introduction, saya kata this book is for the next generation. The reason begini, kita hampir 70 tahun merdeka kan, lagi 30 tahun kita akan meraih 100 tahun Malaysia merdeka je. Jadi kita patut ada aspirasi lah bila kita celebrate 100 tahun ni, what sort of negara kita mahu mencapai kan. Kerana sebelum tu kita memang dianggap sebagai negara yang berjaya,
dalam 80-an 90-an kita Asian Emerging Asian Tiger ada negara lain, negara asli Southeast Asia termasuk Muslim countries menganggap Malaysia sebagai role model for developing country. So hebat, kita pun ada kebanggaan. Pergi luar negeri, kalau orang tanya dari mana Malaysia, tak payah explain dah. Dari mana, bila kata tak payah explain. Dulu kena explain, di mana Malaysia, kita I selalu jawab, south of Bangkok ataupun north of Singapore. Tapi tak payah dah, masa tu kebanggaan is national pride ada dah. The world acknowledge us. Tapi selepas itu ialah makin menurun. So saya selalu tanya, kenapa? Where did we go wrong? Mana silap kita? Jadi jadi mengembangkan balik sejarah Kalau tanya orang apa mistake kita buat in the past, sampai 20-30 insiden boleh sebut, tapi saya mau cari mengidentify peluang yang terlepas. Yang terlepas, tapi at the same time saya tak mahu buku yang tebal sangat. Because saya bincang dengan publisher, dia kata orang Malaysia ni tebal-tebal tak beli. Buku yang laris jual tentang cinta dan tentang cerita seram. Jadi saya mau keep the book short. Saya mau pilih 7 saja. 7 yang berkesan. Banyak lain lagi tapi kesannya sama. Tapi 7 ni really symbolic in terms of Miss opportunity. Opportunity itu real masa tu. Datuk, sementara dah sebut begitu, mungkin untuk manfaat penonton kita yang belum menjamah buku ini, boleh kita bincangkan briefly setiap satu tujuh itu. Yang mana satu? Mungkin Datuk boleh bincangkan, kita bermula yang pertama tadi, kesempatan semasa merdeka. Datuk menyebutkannya sebagai dalam anekdot bahawa sepatutnya kita grab opportunity, tapi kita tidak. Kalau kita bermula di situ, mengapa sedemikian keputusannya sebagai sebuah negara? What was the dynamics yang menyebabkan itu jadi pada episod itu? Itu actually kalau kita baca buku British history book, history ini selalu ditulis oleh the victors, pemenang kan, dari perspektif dia. So dari perspektif komunis, kalau British, kalau dia tak datang, kita akan jadi komunis. So saya tanya, berapa orang komunis masa itu? Askar komunis dalam masa waktu itu kan. So bila buat research, ada 15 batalion. Satu batalion 400, so 6,000 lah. Tapi 6,000 bukan setempat. Kalau 6,000 setempat takut, memang takut. Kita dah tengok tu dah bukan memang patut kita dah surrender tu. Tapi ini spread di jungle, mereka pula di jungle. That's why bila dia daripada Pahang sampai ke Johor dia spread all over 6,000 saya, kita tak nampak 6,000. Orang Melayu pun tak tahu 6,000. Tapi yang dia selalu spread ni dah. Jadi saya tanya, bukan ramai, kita 2 juta Melayu saja. Non-Malays pun 2 juta dah. Dan anggapan non-Malays yang semua dah favor communities, tak betul juga, kerana dia datang sini untuk mencari better life, livelihood, and they found it. Dia tak akan melepaskan economic status mereka untuk segelintir tu mungkin lah. Jadi saya question that. Jadi itulah kenapa. Jadi sebabnya kita buat Melaya was feudal. Feudal makna kita bawah sultan, dan kita feudal system, kita dengar lah apa sultan kata kan. Jadi dan also kita punya pemimpin kan. Waktu itu pemimpin kita kebaikannya yang dua jenis pemimpin. Satu pemimpin administratif yang mostly British train. Satu lagi yang ada nationalist. Yang kebaikannya train dalam agama di Mesir dan di Saudi Arabia kan, di Jordan gitu. So yang di bawah tu, yang datang daripada nationalist tu, mereka lebih gemar kerana bangsa belajar di Egypt tu dah masuk dah nasionalisme dalam fikiran mereka kan. Yang datang dalam yang British train tu,
dia orang comfortable dengan British. British ya. Belajar pun di Britain, anggap the British ni sebagai apa dah, satu British historian menganggap kata Malaysia ni, the Malays regarded the British as friendly policemen and friendly Yes, policemen and teachers. So lebih Sultan pun sama juga. Sultan sebagai Sultan pun dia di bawah dia belajar ada di England ataupun dengan private tutor yang datang dari England, dan mereka mereka dah mengenang balik kehidupan mereka semasa bawah British tu very nice, very nice way of life. So bila lebih baik tunggu baliklah. Kenapa tak nak susah-susah lawan komedi. Dan lagi pula mana kita nak tempat refleksi, masa bila kita this is kelemahan orang kita nak cari jalan yang mudah, kita nak avoid struggle. Kita nak avoid struggle Dan kalau berdasarkan anekdot tadi, Datuk sendiri memerhatikan itu tidak berlaku di Indonesia. Itulah. Adakah kerana Belanda punya nilai ataupun is maybe our DNA, kita punya psyche. Tengku sendiri mengatakan bila Tengku pun dia sedar ramai orang criticize dia kenapa kita tak melawan tu mereka. Dia kata kita nak cakap begitu senang, tapi waktu tu orang kita susah, orang rakyat pun susah, makan ubi kayu dan tak demoralize. The word here was demoralize. So British pula baru moral tinggi, baru menang peperangan, ada senjata, so macam mana nak lawan. Tapi tujuan saya, kerana saya ada satu section dalam buku tu, saya kata reality check. What if we take that chance? Reality check, alternate future. Kita declare tu, bila kita declare tu menunjukkan kedaulatan. Sekarang kita sebut ownership, ketuanan. Jadi kalau kita ambil balik negara kita, itulah simbolik acting on ketuanan. Kita lepaskan. Padahal masa kalau kita kaji sejarah, waktu Portugis nak attack Melaka tahun 1511 tu, bila Sultan masuk masa tu, dia buka pintu, nampak kapal menjelma kan, dia gerah orang Melayu. Dia melawan, dia tak serah dia tu. Dan kita melawan, Melaka melawan 40 hari sebelum kita surrender, kalah. Tapi semangat tu, jadi kalau kita declare, itu mendisplay kita punya honor, kita punya honor, ketuanan. Of course bila British bagi, kita tak lawan, kita kita bincang balik macam mana nak British dia punya tujuan dia ialah untuk protect dia punya economic interest, ladang getah, tin mining, itu yang dia nak betul tadi kali. Kita boleh bincang benda tu, mana become a protectorate. You help us with the communists, we'll bukan nak melawan. Berarti kita ada option, tapi mereka akan hormat kita lebih. Betul, kita telah ada demonstrate kita punya willingness to kita tidak cukup resolve masa itu untuk memiliki. Kat Indonesia pun tak ada itu. Tapi just like Indonesia DNA itu lain. Kita kata kita ni serumpun. Tapi DNA when it come to confronting challenge, cabaran dunia ni berlainan sikit. Jadi itu saya kira pemerhatian yang menarik. Sebab tu saya katakan Datuk dari dunia korporat mungkin lebih discerning di dalam menilai itu. Saya melihat Datuk menyenaraikan 7. Yang ketujuh tu adalah merupakan kombinasi beberapa, kerana Datuk sendiri mengatakan sebenarnya ada banyak, tapi Datuk cuba mengklasifikasikan. Saya nak menyebut yang dibincangkan untuk manfaat penonton. Yang kedua, Datuk menyatakan bahawa peluang bila mana UMNO boleh menjadi multi-racial party. Yang ketiga adalah ketika merdeka itu sendiri, model sebagai sebuah negara. Yang keempat, 13 Mei. Ramai orang menganggap 13 Mei, kalau hari ini kita bincang 13 Mei ni, ceritanya adalah cerita, persepsinya bukan soal peluang yang terlepas, tapi Datuk menyenaraikan itu sebagai peluang. New Economic Policy, DEB, juga Datuk kata miss opportunity. You are corporate man yourself. Jadi saya rasa itu penting juga untuk kita ulas. Dan Vision 2020 adalah merupakan target yang tersasar, yang tak tercapai, yang sepatutnya boleh.
Di antara 6 ini, kita belum pergi yang ke-7. So 7 tu agak kombinasi yang dinamik kan. Di antara 6 ini, mana yang Datuk rasa paling besar mungkin dampaknya kalau kita tangani secara strategik di peringkat awal? Semestinya NEP. NEP. DEP lah, Dasar Ekonomi Baru. Tapi biasa sebut sedikit tentang dia ada Miss Chances dia. On Jaafar, dia history tu not fair tu On Jaafar lah. Mengatakan dia ni sebagai traitor kepada Melayu, padahal dia lah champion kemerdekaan. Bila dia fought Melayu Union kan, waktu tu Sultan semua dah surrender dah. Dah sign dah bagi kepada dia yang force Sultan balik so tarik balik so dalam form UMNO so dia sedar bahawa dia memang dia started as a Malay nationalist, tapi after a few years dia berkembang sebagai Malayan nationalist. Dia sedar Melayu kekurangan jurang ekonomi tu very wide. So dia kata Melayu tak ready. Jadi tujuan dia kata Melayu ni kena menggunakan perkataan dia kena keluar daripada tempurung, mix more dengan non-Malays, so belajar tentang survival in the business kan, daripada tu dia nak buka Melayu kepada UMNO kepada non-Malays. Kalau dia buat begitu, kalau dia berjaya buat begitu, jadi kita tak akan start our nation building dengan race-based parties seperti sekarang. Because of that, because UMNO race-based, China pun nak juga race-based, MCA, India pun nak race-based, MCA. So kalau you dalam race-based, everybody will fight for your own race. Jadi mana untuk negara kita selalu bangsa dan negara, tapi kita negara tu kita selalu bangsa, kurang tumpuan kepada negara. So because of that lah kita jadi, saya ingat dia, orang kata dia ni ahead of his time, visionary. Tapi ni dah 50 tahun dah. Surely sekarang boleh revisit idea tu kan. Itu satu. Dua, ramai tak tahu dia soal buku ni. Saya akan sebutkan untuk new generation, bukan untuk you and I. Kita dah because Malaysia nak go forward depend on the next 2 generation. So generasi baru kena ada perspektif yang berbeza tentang peluang ni. Saya perlu understand the historical context. That's why buku ni dua bahagian. Reflection, going back into history, where did we go wrong, what can we learn from it. Second part, going forward. What do we do going forward? Learning from the mistake of the past. Itu tujuan dia. Jadi Datuk sebut DEB tadi. Apa dia? DEB, NEP, New Economic Policy. Di sebagai NEP, antara miss chances yang besar. Tapi kenapa saya sebut saya sebut kita fokus UMNO multiracial. Bagi saya 5 minit kira. Jadi lepas tu WBIS tu kan, bila kita mereka kita ada premis kita, mereka ni Melayu, India, China boleh hidup dengan harmoni tanpa integrasi, tanpa asimilasi. Melayu tekan politik, China tekan ekonomi, menguasai ekonomi, dan Indian masa tu perladangan. Mana ada dalam dunia kontrak macam tu? Later on, kalau you control politik pun, you nak control juga, nak ada share ekonomi. You control ekonomi pun, you nak political power to protect the economy. India pun, they want to improve themselves, takkan nak jadi peladang saja. So, itu menjaringkan economic status. And itu yang mencetuskan Mei 13. Bila Mei 13 berlaku, NOC pun, Mageran, setahun selepas Oktober 1969, it happened in May. In October 1969 dia keluar prelim report. Analisa Mageran ni Mei 13 dicetuskan kerana jurang ekonomi. Jadi Mageran NEP Mageran propose the NEP that we must set up new economic policy untuk mengurangkan jurang ni kan. Jadi where Mei 13 ni saya anggap sebagai
Miss chances. Miss chance ni kerana Mei 13 kita nak betulkan ekonomi, nak restructure ekonomi, nak mencatukan bangsa, itu bukan senang. Kerana itu memerlukan kuasa, firm hand, tapi with good intention. With good intention, bukan firm hand untuk sendiri, with good intention to develop a nation. So macam a bit dictatorial lah. Jadi orang semua kata Malaysia seolah kita nak, bila kita bubar tu seolah-olah nak menunjuk kepada dunia kita ni negara yang parlimen secara model Westminster. Padahal kita nak impress siapa? Kalau kita tengok sekeliling ASEAN pun, Singapura bukanlah demokratik, sekeliling Kuala pun gitu juga. Masa tu Soeharto also gitu. Maka Marcos, Indonesia Filipino, also firm hand. Korea, Presiden Park Chung-hee also itu. You tengok Vietnam, Thailand pun martial law, under the army, Vietnam itu pun also not exactly. So kita nak impress apa? So kita patut ambil peluang. Because Tun Razak semasa dia pegang sebagai director, tak ada tunjuk dictatorial instinct. So Tun Razak ialah sebagai, kalau kita nak katakan, benign dictator. Kalau NOC itu disambungkan, dia bukanlah dictator seperti dictator yang saja power crazy. Dia dictator yang ikhlas untuk membangunkan negara. Tapi ada power. Ada power kerana tak ada parlimen. Dia boleh menjadi dictator, tetapi so dia tidak mahu tu. Sebab tu adalah saya ada sebut sikit tapi sebab tu spekulasi lah kadang-kadang. Kita tak tahu yang sebenar so kita miss. Kalau kita sambungkan lagi Mageran dengan gunakan power tu untuk membangun kan. Power dia pun bukan totally unchecked. Kita ada majlis consultative council yang berbilang bangsa yang boleh tapi consultative, but at least ada juga pandangan. So we would have been a different Malaya. Kita boleh sekolah berapa, satu sekolah tapi belajar so satu sekolah bermakna kita bercampur daripada awal lagi daripada awal lagi Melayu. Tidak seperti sekarang. Saya pun masa itu di Melaya di Kelantan Baru, sekolah ada semua India Melayu, kawan-kawan pun beraya, pergi raya semua, maka tak ada timbul Tapi lepas tu lebih polarized. Lepas tu so NAP, tapi cara NAP was NAP intention tu very noble. Tapi implementation tu flawed. Setuju. Flawed. Kita and the reason again cepat, cari jalan cepat untuk cepat mana yalah, we forget ajaran agama kan satu daripada mesej yang saya paling tertarik dalam Quran ialah ayat 94, 5 dan 6 okay? Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Bersusah dulu bersenang baru kemudian. Senang. So kesusahan di precursor untuk mencapai susah dulu baru senang basically kan. Disusuli kesenangan. Dua kali Allah repeat dua kali. So mana kalau kita bagi peluang kalau ada NAP bagi peluang kontraktor buatlah buat sungguh dapat pembayaran, buat bukan kata jual ambil front end, lepas tu relax sementara Datuk menyebut ini dalam konteks betul-betul miss chances dalam konteks DEB ni, adakah Datuk merasakan kelemahannya dalam implementasi itu bersifat cultural ataupun failed system? Bit of both lah. Cultural tu memang but actually NAP ni to be honest, kita boleh justify. Mereka sejarah selalu sebut NAP starting 1972 sampai 13. Sebenarnya NAP masa British lagi ada. British tak panggil NAP. Tapi NAP British lain. NAP British, economic policy mereka, cara dia administer Melayu duduk di kampung. China Malays business. Because British, dia tujuan British
nak plunder our asset, bukan apa-apa dah. Ini pun admitted dalam cabinet papers. Saya ada dapat peluang untuk pergi archive di London, simpan spend quite a few going to the British Library dan archive and British dia release jadi dapat baca minutes cabinet meeting and even post-war pre-war punya correspondent antara Colonial Office dengan British policy. Bukan dia nak berniaga, dia perlu supply chain, betul? Supply chain orang yang boleh berniaga, boleh urus perniagaan, urus transport, betul? Orang Melayu ikut British lah, tak begitu minat buat kerja tu. Lebih minat buat kerja dengan government dan tanam-menanam. British pun tidak anggap, tidak galak Melayu buat begitu. Dia sudah ada satu speech yang bagi pada general, dia kata a typical Malay household ada tanah 10 hektar, 1 hektar, tanam padi, ada pokok buah-buah sikit, cukup. Tak ada drive yang lebih besar daripada itu. Tapi a failure, but also fail leadership. Tapi kita pun walaupun apa British, kita ada juga penghulu, ada pemimpin ahli nasionalis dan sultan. Dan kita feudal, kita dengar orang besar. Kalau sultan katalah waktu itu suruh Melayu, pergilah ke bandar kerja sikit, boleh dapat duit sikit, boleh pergi kerja ke Tin Mine, kata boleh dapat duit sikit. Tin Mine for example, kalau you baca buku Sultan Raja Nazrin, dia ada tulis buku Globalization, Perak, progressive Perak. Tin Mine, ramai orang Melayu tak tahu ni, tin mining started pada Malaysia. Tapi cara tu di panning pasal banyak tin tu, guna alluvial tin kan, guna apa dah macam pen pendulang betul senang, so dapat duit sikit Melayu tu. Tapi after a while tin tu kurang dah, and they found a rich alluvial field di Larut kan. Tapi itu di bukit-bukit, so perlu capital, perlu kerja yang lebih kuat. So Melayu tak nak. Sultan patut galak lah kan. Kalau bukan semua nak pergi pun korang dapat. Tapi that's why they had to bring in the Chinese. Sebab Melayu tak mau buat. Tak boleh blame dia. Tak boleh blame the Chinese for being, because kita pemaking fail leadership lah. Tidak memberikan vision yang sepatutnya. Kita boleh faham perspektif sejarah itu, Datuk. Tapi wawasan 2020 ini, mengapa itu juga Datuk senaraikan sebagai wawasan 2020 is brilliant. Brilliant plan. It address semua benda yang kita ada. Itulah kecemerlangan pemikiran Mahathir dari segi planning. And dia what we want to be, kita nak the vision tu kan. Tapi Mahathir also identify, kalau kita nak capai vision 2020, ada 9 obstacle yang kita kena overcome. The first obstacle, bangsa Malaysia. Dia sendiri sebut tu bangsa Malaysia. Pada dia sebut juga pasal satu objektif tu, kita nak jadi a scientific society. Scientific society perlu rakyat yang mahir dalam STEM, science dan matematik. So itu education. Education, kita nak create harmony. Kalau nak satu pada menghalang, nak create harmony, bangsa Malaysia di harmony, kita kena mix. Jadi kalau dia follow up apa yang dia plan, follow up dengan plan-plan, the sub strategy untuk mencapaikan, untuk mengovercomekan cabaran, mengatasi cabaran ini, dia akan sepatutnya plan-plan yang akan sepatutnya perancangan itu boleh diperkukuh dengan program-program susulan. Mana align dengan dengan vision. Itu silap kita lah. Kita punya vision tu hebat sekali. Tapi kita kena pelaksanaan tu tak selari. Tak selari dengan vision tu, non alignment. So why habis tuanku sorry. Oh maaf. Di Dr. Mahathir punya 100 tahun kan. 100 tahun. Kita kena hormati dah lah baby dah. Saya tak mau cakap banyak sangat lah. Itu Dr. Mahathir, tapi on the other hand, kalau kita nak bercakap, kita cakap
forum begini supaya tak orang tak kata kita cakap belakang muka dia kan. Maksudnya kita boleh akui memang hebat. Saya boleh bercakap memuji Mahathir, Dr. Mahathir maybe 1 jam bercakap. Tapi saya also boleh bercakap mengkritikkan dia 1 jam setengah. Ada buku yang bagus, The Paradox of Mahathirism. That's right. Wah, Tapi kita kena bincang. Tapi yalah, saya tapi kerana dia sendiri tak mengaku dia silap, so kita tak tahu apa dalam hati dia kan. Allah knows everything. So kita serah kepada sejarah dan ataukah tuan. Miss chances ketujuh ni sepertinya a combination of, mungkin kerana Datuk menyenaraikan lebih banyak, tapi Datuk kena explain sikit, jelaskan sikit miss chances yang ketujuh, 7th miss chance. Tapi saya nak fokus on Vision 20 sedikit, okay, a bit more dah. Actually Vision 20 ni sambungan NEP. NEP kalau kira officially tahun 72 sampai 90 dah, mana dah rangkaian 5-year Malaysia Plan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan yang from there onward dia replace dengan NDP, National Development Plan. Tapi ciri-ciri NEP masih sama dalam so NEP kalau kira 50 tahun lah. 50 tahun kita dah NEP dengan NDP dah. Semua NDP lebih banyak waktu Mahathir. Dan polisi dia tentang privatisation, super corridor, MSC, the mega industries, itu dah. Itu kita those are many of the bagus, tapi cara kita buat tu implementasi again flawed dah. Kerana ada gap antara kapasiti Bumi Putera dengan keperluan projek-projek ni. Tapi itu sudah disedari, Datuk. Apa dia? Data-data tu semua dah menunjukkan kapasiti itu. Berarti it's avoidable, dalam kata lain. That's right. Tapi Mahathir again sikap Melayu wasn't hurry. Dia nak cepat dah. Dan bila cepat dah tak boleh, orang Melayu dia tak ada confidence sangat perkara dalam tu. So kalau bagi dah kepada Bumi Putera pun atas nama NEP subcontract kepada that's why kalau dia tiris balik ujung. Kalau dia kira kan daripada dalam 50 tahun tu kita dah bagi maybe sampai 1 trilion dah projek dah betul kepada Bumi Putera dah. Tapi cuba sedaraikan 10 Bumi Putera yang kontraktor Bumi Putera yang berjaya dan boleh dibawa dah. Mana ada dalam projek ada penuh engineer, arkitek semua dalam tu, ada complete equipment, bulldozer, excavator semua ada semua complete lah. Tak boleh tak ada. Padahal kalau kira thousands of contract be given to thousands of firms, so di mana apakah hasil NEP dari segi apakah hasil pelanjauan di bawah NEP dari segi hasil memproducekan. That's why saya fikir yang paling ketara dalam cara kita implement NEP is that the presence Bumi Putera punya suppliers in the supply chain tu makin menurun. Contoh katalah masa NEP started kan, orang Melayu utarakan tujuan nak meningkatkan participation Melayu dalam bisnes. Melayu perlu apa? Perlu shop house. Shop house untuk meniaga kan. Kalau kira China dia store pun dia boleh meniaga dah, tapi kena buat dia sudah ada ekosistem itu. So pasal ada SCDC, dia set up SCDC, every state ada SCDC. Katalah kita bagi dia bagian. Jadi satu daripada projek yang awal SCDC buat shop house, sewa kepada Melayu supaya boleh ada premis untuk jalankan bisnes. Katalah tiap-tiap SCDC belanja 10 million kan, 130 million spend on to tolong Melayu. Tapi cuba kita trace di mana 130 million tu pergi. Mula-mula nak buat plan okeylah, waktu tu pun JKR yang selalu buat plan, ada kontraktor Melayu, ada arkitek Melayu, ada
engineer Melayu boleh buat, okey katalah, tapi plan ni 5% aja dah harga. So 5% out of 130 tu pergi ke Melayu. Tapi lepas tu kita nak clear tanah, perlu excavator. Nak bawa pasir-pasir perlu lori apa-apa ni datang. Itu di luar daripada circle Melayu. Nak buat superstructure, perlu simen, perlu besi. Mana Melayu yang ada? Semua itu ya. Tak ada. Manufacturing pun tak ada, distribution pun tak ada. Kecuali lepas tu ada pernah edar sebentar, ada pernah trading. So biasanya superstructure ni take about 40% of construction work. Lepas tu M&E lah, mechanical, electrical kan, that's about 25%. Lepas tu labor. Labor ni 20%. Waktu tu labor orang Melayu Local. banyak lagi. Masih lokal. Sekarang sudah lagi tak ada. Sekarang tak ada dah. So bila siap semua pun Melayu masuk, okey dah. Nak buat tile dah. Tile pun tak ada Malay manufacturer. Floor tile pun tak ada, roof tile pun tak ada, glass pun tak ada. Pintu-pintu nak buat dia, kayu tu, yang concession tu dia bukan orang Melayu. Tapi yang menjalankan somi semua tu bukan Melayu. So again, kena beli daripada. Jadi hakikatnya, bila masuk ambil office tu, nak beli aircon, nak beli carpet, nak beli keperluan sendiri, semua dah. Jadi yang bertrilion itu akhirnya percentage pergi ke Melayu kecil. Jadi itulah. Jadi that project alone, out of 130 million, mungkin maybe 100 million pergi ke non bukan kerana tak ada Melayu dalam sistem itu. So the first impact, jurang tu makin luar. Saya banyak bincang ini Datuk, dan saya tanyakan soalan ini. Datuk CFO Maybank, Datuk mengatakan bahawa miss chances ini bukan berlaku setahun dua. Di EB tu semakin menjurang tu across so many RMK. Sedangkan RMK itu sendiri ada midterm review. Sebab dari kacamata sebentar Datuk, okay. Saya sebagai Melayu saya sangat marah dengan realiti ini. Kerana Datuk, saya tanyakan tadi cultural atau sistem. Bagi saya kita ada RMK. Petunjuknya ada. RMK 10 gagal mencapai ataupun mengembang jurang itu. Dan kita ada midterm review. Sepatutnya data itu kepada mereka yang buat dasar boleh nampak nombor itu semakin menjarak. Mengapa tidak ada intervensi? Datuk dari CFO Maybank ini sepatutnya okay. Tapi you jangan marah sangat DAP. Kita kena akui satu daripada sukses DAP education. DAP bagi opportunity untuk Melayu, including Melayu yang datang daripada kampung itu, untuk pursue dapat college education, pursue belajar accounting, engineering, medical, semua ni kan, architect. Without NDP tak ada peluang. Saya sendiri kalau tanpa NDP mungkin dah tak bagi peluang tu. So that part of it kita kena akui. Producing in terms of education, Asyad Ayub lah. Asyad Ayub was the maybe your answer, tak ada seorang seperti Asyad Ayub yang ada sektor dalam economic planning yang kerana itu saya tanyakan Datuk soal cultural atau systematic ataupun sistem failure. Bagi saya nilai. Exactly. Sebab penjawab saya selalu pertanyakan mereka yang berada dalam sektor yang melihat. Kita ada EPU pada ketika itu. Mengapa kita tidak boleh jujur di dalam melaporkan dalam parlimen bahkan? Apakah dalam parlimen itu semua tidak fasih data? Tapi saya tidak berniat untuk berdebat dengan Datuk tentang itu. Saya boleh jawab soalan tu. You are right. You are 100% right. Where kesilapan kita is nilai. Kita akui kita menekankan agama, buat berkali population kita paling banyak masjid dalam dia atau tafsir, tapi cara kita ajar Islam tu tidak mencermin kegemilangan Islam. This term kegemilangan Islam semasa silam kan. Kalau kita Islamic civilization bermula tahun 800 AD sehingga 1200 AD. Masa tu kita produce astronomers, Batista, kita produce geographer, algebra, mathematics, science, kita produce philosopher, kita produce economists. Mana hebat sampai kita diakui sebagai last 100 years kita diakui sebagai, the Islamic civilization mula diakui sebagai pencetus kepada Renaissance. Kita dulu barulah Renaissance tu in fact
King of France, King of Spain commission penterjemahan buku-buku Islam. Itu yang mencetus Renaissance. Kita dulu. Betul. Europe masa tu masih lagi baru keluar dari Dark Ages. Dark Ages masa tu. So tapi yang saya mau stress kan, tahun 800 tu ialah only 150 years selepas wafat Nabi Muhammad kan. Itu gemilang. Mana Islam masa tu masih lagi pure dalam bentuk straight from the press, uncorrupted, based on the teaching of Nabi Muhammad, sahabat, penutup sahabat, lima generation. Tapi itu yang melibatkan that create that spurt Islamic civilization, the greatest. Tapi kapan menurun cara Islam itu? Negeri kita pun Islam banyak etika, tentang etika kerja. I mean, kalau macam saya selalu ada dalam, kita tengok dalam WeTalk ni, ada ustaz-ustaz yang mengatakan, ada yang mengatakan kita tak payahlah besar sangat dunia ni, kita untuk akhirat. Islam tak kata begitu. Ayat 77 surah 28 Al-Qasas, carilah dengan apa aku beri untuk kamu, buatlah dengan apa yang aku beri untuk kamu rumah di akhirat. Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Balance world. How do you cari bahagian kamu di dunia? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Susah dulu, kerja kuat, barulah senang. And how do you balance this thing? Ayat 143 Al-Baqarah. Aku mau menjadikan kamu umat wasat. Kalau terjemahan umat wasat ni selalu bila umat yang tengahan. Tapi saya dah ada baca terjemahan dalam Islam, terjemah Karang Kerah punya Amazing Quran. Dia kata wasit itu juri, referee. Islam yang tidak keterlaluan sama ada di antara towards akhirat ataupun dunia. Mana pertengahan. Pertengahan. And yang paling ketara ayat 143 tu tengah-tengah Baqarah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 246. Right in the middle of surah Al-Baqarah 143, Tuhan kata live a balanced life. Mana dunia kena jaya, akhirat pun. Apa kita doa kita video ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirat. Tapi kita tak. Jadi kalau kita begitu, kita kena cari kejayaan di dunia. Datuk, soalan terakhir saya, kerana saya sendiri merasakan pentingnya untuk kita debatkan, kerana perspektif apa yang Datuk cuba bina dalam buku ini sangat kaya. Tapi ada tagline yang saya rasa harus kita mendarat, landing dengan ni. What can we learn from them? Datuk juga tidak menyatakan tadi 7 itu tidak exhaustif. Bahkan kita mungkin mengulangi kesilapan yang sama di masa depan kalau kita tak belajar kesilapan. History repeat itself. Jadi apa yang harus, kalaulah buku ini boleh direbus dan diminum airnya, gist-nya itu apa daripada, what are the key takeaways akhirnya daripada buku ini? That's what part 2 is about. Part 2, the last chapter tu is about macam mana things that we learn forward, but learning from that. Tapi satu daripada learning ni clearly kita kena ada vision apa kita nak buat. Lepas tu action plan kita kena selari dengan vision. Jangan buat vision untuk sedap nak cakap saja tapi buat lain. And dua, kalau action plan kita tu mengambil masa yang lama, ambillah masa yang lama. Don't take shortcut. No shortcut. Jangan cari jalan pintas. Tapi the key to all this is ialah cara kita ajar agama. Lepas tu education is a great enabler lah. Education yang akan catalyst catalyst perubahan, yang mendorong perubahan. So kita kena review education kita dah. And the problem is kalau tak selesai benda ni, future mungkin a little bit more bleak. Kerana kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masa 1 tahun ni, dari segi FDI kan, tahun ni rekod FDI kita dekat 300 bilion. Tapi sektor mana? Sektor high tech, yang bukan juga dikuasai oleh sektor high tech bukan setakat dikuasai. Adakah kita memproduce? Jadi high tech ni will create
career opportunity, Yeah. bukan saja dari segi employment, but juga dari segi supply chain business tu. Tapi ia memerlukan tenaga kerja yang industry ready, Yeah. ada kuat dalam bidang yang berkaitan dengan high tech, STEM, science, mathematics, English, dan SMEs yang canggih. Adakah kita produce student, adakah sekarang universiti kita produce that kind of student? Saya kira Melayu ataupun non-Malay yang boleh ada yang selari dengan keperluan industri yang akan jadi future source of growth untuk kita. Dan industri SME Melayu adakah ready? Kalau tidak, lagi peluang miss. Negara ni berkembang, tapi adakah share betul? Kita selalu kerana kita lalai dengan claim, bukan claim, dengan kedudukan yang equity share kita ni tak sampai 20%, tinggilah tapi equity ni is shareholding. Shareholding ni passive. Dia owning a share ni bukan sama dengan running a business. You dapat 1,000 share, 1 juta share bank pun, you tak employ satu orang pun, maybe one driver, one maid and assistant, tak create industry, no supply. Tapi kalau you jalan business, you provide jobs. jobs. So kita ada fokus atas equity. Perlu. PNB has done a great job. Nak mari daripada 2% arwah kepada, bukan senang. So you have to compliment PNB has done a great. Tapi kita kena leverage on that. Support the creation of Bumi Putra businesses in the supply chain, so that equity pun kita ada, actual business yang kita ada. Datuk, saya dapat rasakan passionnya tu, nyala rasa Datuk dalam menulis buku ini. Kalau kita membacanya, seharusnya timbul keinsafan untuk kita memberikan suluhan yang lebih mendalam agar seperti nyatakan ini, kita dapat mengelak daripada chances, peluang-peluang itu terlepas. Terima kasih Datuk. Datuk ada buku lagi, MH, ditulis oleh MH itu. Mudah-mudahan ada kesempatannya nanti untuk kita juga boleh bicarakan. Telah kali ini, How Malaysia Missed 7 Chances at Nation Building bersama Datuk Muhammad Hussein. Anda juga boleh mencadangkan buku di telaah.my. Anda lihat senarai yang dinyatakan. Mungkin anda boleh mencadangkan juga siapa yang harus mengulas. Kalaupun tidak, Tuan Badan. Seperti mana tetamu kami pada hari ini. Kita jumpa akan datang. Datuk, terima kasih Datuk. Jangan sikit datang ke telaah ni, jemput datang lagi insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.